Kalau di Alor Star ni, sepanjang jalan nak ke Pendang, kat tepi jalan tu ada orang jual ikan ni. Ikan pelaling lemak. Ikan pelaling lemak ni Makcik Nida memang suka. Cik Nida kalau datang Alor Star ni, Cik Nida akan beli. Cik Nida akan rebus atau lengat aja. Rebus, lengat, kita makan gitu saja. Cicah macam tu. Berapa ringgit awak rasa ni? Semua-semua ni berapa ringgit awak rasa ni? Bukan RM1, bukan RM2. RM3 je ni. Banyak ni. Sekilo baru RM3, RM4 aja. Kat tempat Makcik Nida tak dapat macam ni. Murah. Murah yang sangat-sangat ikan. Kita rebus-rebus. Kita lengat. Kita rebus tak payah bubuh air. Nanti dia keluar air dia tu manis. Kalau rebus berair macam buat kuah asam pun sedap juga. RM3 sekilo. Murah. Tempat lain tak dapat. Kalau orang bela Makcik Nida tak payah bersusah payah pun. Tak payah beli ikan besar-besar tu yang mahal-mahal. Ikan kenit-kenit macam ni pun Cik Nida dah suka. Dia cukup sedap dah. Ini namanya kembung lemak. Ada lemak dekat sebelah dagu dia tu. Ni. Senang je nak bela Makcik Nida. Makcik Nida rebus. Letak tu. Bawang putih. Hari ni Makcik Nida makan ikan rebus tadi tu dengan ada bawang putih tu. Banyak Cik Nida ambil bawang putih tu. Sebab kita ni kan manusia biasa. Ada masanya kita tak apa sihat. Kita masak bawang putih, kita rebus, kita makan macam ni. Kalau nak makan mentah-mentah tak boleh. Terbakar lidah dibuatnya. Dia macam rasa lain lah sikit. Dia kena rebus sikit rasa bakar. Ni ikan semenung lemak. Banyak sangat dekat sini. Sedap awak makan rebus aja. Gitu je. Dah hari ni makan nasi punya nasi ni banyak kanji katanya. Menggemukkan badan. Cik tak nak lah gemuk, makan sikit je lah. Kita pun nak lawa juga. Walaupun tua-tua, kena lawa, kena cantik, kena jaga penampilan tu. Sedap mak. Kembung ni kita makan je. Lemak dia berlemak kat sini. Susah nak dapat. Entahlah lagi satu tadi. Untuk cakap kembung tangsi. Ni dia juga kot. Kembung lemak dengan kembung tangsi sama. Harga murah. Murah gila. Ada ke RM3 sekilo? Murah sangat.